Kondisi terkini jam 2:17 sudah full guys. Bahkan sampai ada yang menginap rumah tenda. Ready semua. Ini untuk FOH. FOH di sini. Jamaah sudah full untuk alun-alun. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Boleh enggak kita menghadiri acara haul ulama? Soalnya di tempat aku ini tiap tahun acara haul, ribuan manusia yang datang. Bingung awak ustaz. Masya Allah. Ni orang mana ni pakai awak ni? Medan. Masalah haul adalah satu majlis yang dibuat untuk memperingati kematian Fulan bin Fulan. Dan ini bukanlah bahagian daripada ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi ini adalah rekaan segelintir para ustaz. Dan biasanya dia buat rekaan ini kerana ada kepentingan-kepentingan tertentu, benih-benih income. Kalau tak ada benih-benih income di sana, dia pasti tak akan buat. Jemaah, alasannya mungkin dihias dengan apa? Zikir dan doa. Di zaman Nabi SAW, Khadijah meninggal tapi Nabi tak pernah buat haul. Kemudian siapa lagi? Hamzah dan sahabat-sahabat yang meninggal. Nabi tak pernah buat haul. Bahkan ketika Nabi SAW meninggal, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tak pernah buat haul. Padahal ketika itu Islam dah kuat. Tak ada halangan untuk mereka buat haul, tapi tak pernah buat. Begitu juga Al-A'immatul Arba'ah, imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tak pernah buat haul untuk Nabi SAW. Padahal Nabi lah yang lebih berhak untuk dibuat haul kalau memang itu bahagian daripada ajaran Islam. Bermakna ini hanyalah rekaan-rekaan para ustaz-ustaz yang pasti akan ada kepentingan tertentu di sana. Allah Ta'ala alam.